kita dapat bersama-sama hari ini dalam satu majlis yang cukup bermakna, iaitu pelancaran portal study at UMPSA. Dan kita ada AI agent yang kita namakan Buru. Jadi pembangunan portal rasmi pemasaran UMPSA Study at UMPSA selari dengan amanat saya semasa amanat Naib Chancellor 2025 di bawah anjakan kelima, iaitu strategi pemasaran baru. Komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan amat saya hargai dan menjadi bukti semangat kerja berpasukan yang luar biasa demi merealisasikan sebuah pusat senti digital, iaitu yang kita panggil One Stop Center untuk UMPSA. Jadi portal ni dibangunkan dengan matlamat utama untuk memudahkan capaian maklumat secara berpusat berkaitan dengan penawaran program akademik UMPSA. Jadi Study at UMPSA merupakan platform utama dalam kumpulan sasaran yang ingin mengetahui info berkenaan UMPSA seterusnya dan menyambung pengajian di UMPSA. Ia direka bentuk supaya mesra pengguna, responsif dan komprehensif dalam menyalurkan maklumat mengenai laluan kemasukan ke universiti ini. Jadi kita menyediakan dua saluran kemasukan utama di UMPSA, iaitu yang pertama saluran perdana kemasukan melalui UPU dan yang keduanya adalah saluran alternatif yang merangkumi saluran MUST Channel, iaitu masuk UMPSA secara terus. Program-program kita seperti asasi, program-program yang ditawarkan kepada pelajar antarabangsa, pasca siswazah dan lain-lain kemasukan secara fleksibel. Menariknya, portal ini juga dilengkapi dengan pembantu pintar berasaskan kecerdasan buatan yang kita namakan sebagai Buru, iaitu seekor burung hantu yang menjadi simbol kepada ketajaman minda, kecelikan maklumat dan kepintaran intelek. Seperti yang kita tahu, burung hantu sering digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan, terutama dalam dunia pendidikan dan kartun-kartun yang mendidik. Maka, Buru ini diharap dapat membantu pelajar dan pengguna portal menjadi lebih cakna, bijak dan aktif menelusuri dunia ilmu di UMPSA. Jadi inisiatif ini selain memperkukuhkan lagi usaha menubuhkan Student One Stop Center di kampus Gambang sebagai pusat perkhidmatan pelajar yang menyeluruh. Turut dirancang adalah penubuhan War Room Pemasaran UMPSA yang akan menjadi nadi koordinasi pemasaran secara menyeluruh. Semua ini digerakkan ke arah keseragaman jenama di bawah satu identiti kukuh, iaitu Study at UMPSA. Akhir kata, saya berharap agar pelancaran portal ni bukan saja memberi manfaat kepada warga UMPSA, malah turut menjadi pintu masuk utama kepada masyarakat umum untuk lebih mengenali dan mendekati UMPSA. Terima kasih.